Hai korang, welcome to my channel. So pada korang yang nak mencari apartment untuk diduduk atau disewakan di Suruhanjaya, ni ada satu apartment dipanggil apartment Court 3, harga RM330,000, 5 minutes to LRT Taipan. So jom check out this video ya guys. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak tengok Bukit Court 3, apartment medium cost 930 square feet and walking distance to LRT Taipan station. So you can just walk to there, ada entrance, dan just tak sampai 5 minit you akan sampai dekat LRT station over there. So let me show you the unit. It's a very clean apartment. Ada balcony, walk up apartment. So owner nak jual unit ni, block B, kat 3 round. Ada surau. Unit ni ada satu parking, free parking. So whoever buy this unit, dia akan dapat satu parking. Mana kat sini ni tempat memang bersih, memang well maintained. Maintenance fee dia RM70 je sebulan, RM70 per month. So unit dia just kat sini. Kalau kita tengok, this is the stairs. So unit ni dia tak ada lift, naik tangga. So you kena fly up 3 stairs lah, 3 tangga, 1, 2, 3. That's the unit. So apartment ni memang bersih. Tengok, this is the rubbish bin, sampah. Okay guys, jom kita naik atas ke tingkat 3. Kita naik tangga sikit lah. So rumah ni memang jiran dia semua local family. Okay, kita masuk dalam. So rumah dah dicat semula dan di repair oleh owner. So kalau tengok dalam ni memang masih elok lah condition dia. So ada balcony. So kita tengok apa dekat balcony. So daripada balcony korang boleh nampak LRT station. Tada! So LRT station ni korang boleh tengok kalau suami ke isteri korang, anak korang balik nanti korang boleh tengok dari jauh. So ini master bedroom dia, ada satu bathroom and toilet. So memang bersih, cantik. So tak perlu nak repair apa-apa. Dan ini pula ialah second room. Second room ni room besar juga, boleh muat satu queen size bed atau king size. Then this is the third room. So third room ni pun is quite big. And this is the toilet. Toilet ni memang toilet luar lah untuk guest and detached toilet. Ini dapur dah ada kitchen cabinet, and this is the dry clothes area. So korang boleh sedia baju belakang ni. Alright. So jom korang check out this place. Korang boleh pergi